4 jenis sahur yang kita perlu elakkan atau kurangkan bagi membantu penurunan berat badan kita dengan lebih baik di bulan Ramadan. Pertama adalah sahur yang tinggi dengan karbohidrat ringkas dan juga gula. Karbohidrat ringkas dan gula ni contohnya macam kita makan nasi goreng semata-mata ataupun bihun goreng yang tidak ada protein dan kita minum air manis. Ini akan menyebabkan kita punya gula dalam darah kita cepat naik dan cepat turun, juga menyebabkan kita hilang tenaga dan akhirnya menyebabkan di waktu kita berbuka kita akan makan dengan banyak dan susah untuk kita kawal. Yang kedua adalah elakkan daripada mengambil kafein yang tinggi waktu kita bersahur. Kafein yang tinggi ini adalah contohnya seperti kopi atau teh yang kita minum banyak. Ini akan menyebabkan kesan darah kita akan kerap buang air kecil. Akhirnya akan buat kita dehydration. Dehydration akan buat kita penat dan lesu. Tambah-tambah lagi kalau kita tambah gula, akan menyebabkan sugar spike. Kita akan cepat letih, lesu dan lapar yang tinggi waktu kita nak berbuka. Tiga adalah elakkan daripada makan cereal semasa kita bersahur. Cereal ini walaupun kita mungkin campur dengan susu, tapi asasnya adalah karbohidrat ringkas dan tinggi dengan gula. Ini akan menyebabkan sugar spike dalam seharian dan menyebabkan kita cepat lapar dan selera makan kita susah dikawal dan letih, lesu. Keempat yang paling penting adalah kita elakkan makanan yang tinggi dengan garam, sodium. Makanan yang tinggi dengan garam dan sodium ni biasanya ada dalam makanan-makanan ultra processed, contohnya fast food dan juga fish, ikan masin. Ini tinggi dengan garam akan menyebabkan kita akan dehydration walaupun baru saja berpuasa dan menyebabkan kita haus dan lapar sepanjang hari dan mengganggu tenaga kita. Jika anda ingin tahu apa makanan-makanan yang sesuai waktu kita bersahur ni, komen nak sahur untuk saya buat lagi satu video tentang makanan yang sesuai waktu kita.